Saudara, mengapa kita perlu buat pengungsian Injil dengan berita buruk dulu? Bukankah lebih bagus kalau kita mula dengan berita baik? Ada sebabnya. Contohnya kalau kita lihat dalam slide ini. Huruf dan abjad berita baik ini nampaknya sukar untuk dilihat. Sebab latar belakang putih dengan huruf abjad itu tidak ada kontras. Tetapi kalau kita lihat slide yang kedua ini, barulah nampak berita baik itu dengan jelas. Sebab latar belakangnya adalah hitam. Dan begitulah. Kalau kita hendak mereka faham berita baik, kita mesti mula dengan latar belakang buruk yang hitam. Barulah menonjol berita baiknya. Satu lagi contoh ialah, kalaulah saya baca satu artikel yang mengatakan bahawa satu ubat dan rawatan yang baru telah dijumpai untuk penyakit bara. Dan saya ceritakan kepada kawan-kawan saya. Kebanyakan mereka akan katakan, wah, bagus. Tetapi mereka tidak excited. Mereka tidak sebab mereka tidak sakit dengan penyakit bara. Dan mereka tidak juga berminat untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Sebabnya mereka tidak mempunyai keperluan. Oleh sebab itu, dalam usaha memberitakan Injil penyelamatan Yesus, iaitu berita baik, kita mesti mula dengan berita buruk, iaitu membantu mereka faham dan insaf bahawa semua manusia termasuk mereka mengalami penyakit rohani yang akan menghancurkan, memusnahkan dan menjahanamkan mereka di dalam lautan api, iaitu neraka. Jadi sebelum mereka sedar itu, mereka tidak akan mau mendengar keperluan rawatan untuk berita buruk itu, iaitu penyakit rohani mereka. Jadi bagaimana kita memperkenalkan berita buruk apabila kita menginjili orang lain? Karena biasanya orang tidak berminat tentang berita buruk, terutamanya kalau berita buruk itu tiada kaitan dengan mereka. Itulah sebabnya kita mengajar tentang kaedah wacana. Macam mana pula? Nah, kita akan mulakan dengan satu soalan. Carilah soalan yang relevan. Dan saya ingin mensyawarkan, kalau kita hendak memulakan perbincangan tentang berita buruk, kita tanya soalan ini. Adakah anda seorang yang baik? Mengapa? Dan kita biarkan mereka cuba menceritakan daripada segi dan pendapat mereka. Hakikatnya ialah dalam hal ini, masalah sesetengah orang bukan kerana mereka fikir mereka terlalu buruk untuk diselamatkan. Tetapi kebanyakan mereka fikir mereka terlalu baik untuk memerlukan penyelamatan. Oleh sebab itu, kita mesti bermula dengan membantu mereka memahami tentang berita buruk. Mari kita lihat satu contoh bagaimana kita boleh menggunakan tangga kebaikan, iaitu hukum Taurat, untuk membantu mereka memahami berita buruk. Mira, kami berjumpa lagi. Ya, pasti. Dan hari ini, kali ini saya ingin tanya soalan yang lain pula lah. Adakah Mira fikir kamu seorang yang baik? Secara jujur, nak capai tahap baik tu memang taklah. Kalau 0 ke 10, saya rasa 5. 5. Oh, okey, Yeah. okey. Alright.
Mungkin sebab kamu katakan ukur mengikut skala 1 sampai 10, kita boleh ambil satu cara untuk mengukurnya, ya, iaitu berdasarkan 10 hukum lah, ya, iaitu yang telah diberikan kepada Nabi Musa, ya, dan 10 hukum ini ada tercatat di dalam kitab di Keluaran 20. Jadi mungkin kita ambil beberapa dan cuba ukurlah, ya, adakah ukuran ataupun jangkaan Mira itu tepat atau tidak lah, ya. Katakan kita mula dengan Mira berada di peringkat 10. Okey. Perfect. Sempurna. Okey, sempurna. Ya. Setiap kali tidak capai ataupun tidak capai satu hukum, maka akan turun satu anak tangga. Ya. Alright. Jadi saya akan tanya soalan yang peribadi lah. Jawablah secara sejujur yang boleh. Ya. Mira pernah mencuri kah? Dalam seluruh hidup kamu sejak kecil sampai sekarang. Bagi skala lah, bagi nombor. Bukan. Adakah pernah mencuri atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Mencuri itu bermaksud ambil barang orang lain tanpa izin atau kebenaran. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Wah. Pernah makan makanan orang lain tanpa minta kebenaran? Tak pernah. Tak pernah. Wah. Itu sangat luar biasa. Ya, ini jujur lah sebab mak bapak saya didik kita orang dengan tegas. Sukarlah untuk nak ambil barang orang. Okay. Ya. Bagaimana pula dengan pernahkah bercakap bohong? Ini pernah. Saya tak boleh tipu. Ini pernah. Ya, terutama parents. Ya, pernah lah. Ya, pernah. Ya. Okey. Jadi kalau seorang bercakap bohong, kita panggil dia apa? Menipu. Penipu atau pembohong lah, kan? Ya. Jadi kita turun satu anak tangga, 9. Ya. Alright. Dalam firman Tuhan pula katakan hormati ibu bapakmu. Iaitu selalu mesti hormati dia. Pernah capai ke? Selalu menghormati ibu bapa? Secara jujur tidak. Tidak. Ya, tapi bila ada perselisihan faham antara mak dengan bapa, saya akan minta maaf lah. Walaupun tu bukan salah saya, tapi saya akan minta maaf. Ya. Bagus. Ya. Bagus. Ya. Namun begitu, kalau pernah tidak menghormati, dikatakan melanggarlah hukum Allah, dan sebab itu turun satu lagi tangga ke-8 lah. Okay. Alright. Di sini dikatakan juga jangan mendambahkan barang-barang jiran kamu. Maksudnya kamu melihat barang orang lain dan inginkan untuk diri sendiri. Ini dikatakan satu hukum juga. Benarkah rasa begitu? Maksudnya keinginan lah. Ya. Contohnya kalau dapat handphone orang yang baru, wah, kan bagus saya ada handphone begini. Ya, saya ada. Ada begitu. Ya. Jadi ini juga terkandung sebagai salah satu hukum di dalam hukum 10 itu. Jadi maksudnya daripada 8 turun ke 7. Ya. Ya. Satu lagi. Dikatakan jangan membunuh. Pernahkah membunuh? Tidak pernah. Tidak Belum pernah. ada kes lagi. Kalau mengaku membunuh itu ya, masuk penjara sekarang. Masuk terus penjara. Namun begitu, Amira, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus telah memberi makna yang baru kepada membunuh. Ya, dalam Matius 5, dia telah mengatakan begini. Kamu telah, dalam ayat 21, dia katakan kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita, jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi
Jadi Mira memang memenuhilah hukum ini kerana tidak pernah membunuh orang. Tuhan Yesus sambung, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya bodoh akan dihumpankan ke dalam api neraka. Pernah marah dengan orang ke? Saya jenis bukan orang berdendam. Tapi boleh kira marah jugalah bila Marah orang dalam hati. yang marah dalam hati. Tapi saya cepat yang macam, okay, saya minta maaf. Macam itulah. Ya. Bagus. That is, tu Namun sifat saya demikian, lah. Tuhan Yesus kata kalau marah Ya. tetap sudah Berdosa. seperti membunuh. Ya. Sebab marah maksudnya inginkan mengenakan seseorang seperti mana kita nak membunuh seseorang. Ya. Jadi daripada 7 jatuh lagi 6. Ya. Oh. Kita boleh teruskan ini, ya. Melihat setiap satu daripada hukum itu dan memang akan menjadi satu kepastian bahawa kita akan terus jatuh sebab melanggar semua peraturan. Contohnya sabat, ya. Adakah kita menyimpan sabat? Adakah kita selalu menyembah Allah dengan betul, ya? Namun begitu di dalam Yakobus kita baca satu perkara yang dikatakan di sini. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 10, melanggar satu perintah Taurat, salah satu daripada 10 itu atau yang lain, melanggar satu perintah Taurat bererti melanggar seluruh hukum. Maksudnya kita tidak perlu melanggar 10, langgar satu sahaja sudah cukup untuk menunjukkan bahawa kita telah melanggar seluruh hukum. Maksudnya begini, contohnya kalau ini ialah satu kaca botol, ya. Kalau kaca ini retak di satu tempat saja, seluruh botol itu dikatakan sudah pecah. Itulah maksudnya apa yang dikatakan melanggar satu perintah Taurat bererti melanggar seluruh hukum. Lagipun kalau kita fikirkan, air ini belum, botol ini belum dibuka lagi. Airnya dianggap jernih dan tidak ada apa-apa yang kotor di dalam. Tetapi kalau saya baca label dan dia katakan di sini 99% bersih, 1% najis, ataupun 1% racun. Adakah Mira ingin minum atau tidak? Tidak. Ya, jadi sedikit sahaja sudah cukup untuk mencemari seluruh air di dalam sini. Ya. Dan Yakobus tambah lagi satu perkara yang sangat menakjubkan dan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Mengatakan apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang baik dan sepatutnya dilakukan, maka orang itu berdosa. Maksudnya kita tidak perlu melakukan yang salah. Kalau kita tahu sesuatu yang baik yang sepatutnya kita lakukan, itu pun dikira sebagai dosa. Jadi mengikut hukum Taurat dan mengikut apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, memang kita semua tidak layak dan tidak mencapai standard kemuliaan Allah. Begitulah keadaan untuk semua manusia. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berdosa dan tidak mencapai standard kemuliaan Allah.
itulah yang kalau kita gunakan tangga kebaikan, kita tidak boleh layak untuk pergi ke surga. Terima kasih Mira kerana membantu saya untuk menunjukkan dan menerangkan tangga kebaikan. Sama-sama, Pastor. Hai Joe. Hai Pastor. Bolehkah saya tanya beberapa soalan? Boleh? Boleh ya. Pertamanya, adakah anda fikir, kamu fikir kamu seorang yang baik? Kalau saya tidak begitu baiklah Pastor. Jujur saya katakan. Iya. Mengapa kamu katakan begitu? Bagi saya kan saya ada satu standard yang boleh dikatakan baik. Macam tu. Kalau saya punya perangai tak macam, saya juga seorang yang sangat tidak sabar. Dan saya juga seorang yang bagi saya suka, kalau saya tak sabar kan saya suka marah macam tu. Ya, itu membuatkan saya rasa saya tidak baik. Okey. Jadi itu ialah mengikut pandangan dan pendapat kamu lah. Ya. Masalahnya ialah ukuran seorang manusia. Apa yang penting bukan standard ukuran manusia, tetapi ukuran ikut pandangan dan pendapat Allah. Jadi oleh sebab itu, kali ini mungkin kita akan cuba ukur mengikut hukum Taurat, iaitu standard yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Okey. Dan standard ini boleh dirumuskan mengikut peraturan 10 ataupun hukum 10 yang tercatat di dalam Keluaran 20. Jadi saya akan tanya beberapa soalan berkaitan dengan hukum Taurat dan diukur kepada diri kamu. Okey. Ya, ada 10 hukum. Jadi kita boleh bayangkannya seperti satu tangga yang mempunyai 10 anak tangga. Ya. Dan pada mulanya kita mula dari peringkat 10, iaitu sempurna, tak ada cacat, ya. Dan kalau sekiranya Joe sudah melanggar satu hukum, kita akan turun satu anak tangga. Dan tengok sejauh manalah kita ikut ukuran ini. Jadi saya mula dengan salah satu hukum. Dan pernahkah Joe mencuri? Mencuri masa kecil saya pernah. Saya curi gula-gula asam boy daripada datuk saya. Oh, bagus juga untuk mengakulah. Ya. Jadi kalau seorang mencuri, kita panggil dia apa? Pencuri. Pencuri. Okey. Jadi kita turun satu tangga. Oh, turun. Okey. Daripada 10 menjadi 9. Ya. Okey. Satu lagi ukurannya. Pernahkah Joe bercakap bohong? Saya bercakap bohong masa saya sekolah dulu. Kalau saya tak siap punya sekolah, cakap saya buku lupa. Itu saya kena honest. Jadi semua kesalahan kamu masa kecil itu Ya. jahat kamu juga kan? Ya, Pastor. Ya. Okay. Jadi kalau seorang bercakap bohong, kita panggil dia apa? Pembohong. Pembohong. Jadi Joe mengaku kamu seorang pencuri dan Pembohong. seorang pembohong, ya. Dan turun ke Lagi. anak tangga ke 8. Satu lagi, ya. Pernahkah Joe membunuh? Tidak. Tidak pernah membunuh secara fizikal lah. Tidak pernah bunuh pasal fizikal. Tetapi kalau kita baca dalam Matius 5, di situ Tuhan Yesus memberi kita satu standard yang baru berkaitan dengan membunuh. Ya, jadi saya baca di sini Matius 5 ayat 21. Tuhan Yesus mengatakan begini. Kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita, jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Tetapi inilah standard yang baru, ya, ukuran Tuhan Yesus.
Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya bodoh akan diumpankan ke dalam api neraka. Ya, Jo, pernah marahkah dengan orang? Pernah. Jadi memang kalau kita marah dengan orang, di dalam hati, Tuhan Yesus kata itu seakan-akan ingin membunuh dan telah membunuhnya dalam hati kita. Ya, jadi Jo pernah marah, jadi sudah melanggar peraturan yang dikatakan jangan membunuh. Ya, ya. Jadi seorang yang membunuh dipanggil apa? Pembunuh. Jadi Yohanes, Jo sudah mengaku seorang yang Perompak, lepas tu pencuri, pembunuh, dan juga pembohong, ya. Bohong. Ya, jadi di tangga 7. Satu lagi. Ini yang mungkin sakit sikit. Okey. Jo pernah berzina kah? Oh, tidak. Tidak, Masih muda. Masih muda. Ya. Tetapi Tuhan Yesus di dalam bab 5 Injil Matius mengatakan begini dalam ayat 27. Kamu telah mendengar ajaran ini, jangan berzina. Tetapi sekarang standardnya naik pula, ya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi telah berzina dengannya dalam hati. Pernah buat demikiankah? Tengok seorang perempuan dan naik berahi, naik keinginan seorang lelaki. Sejujurnya ya, Yalah. tapi kan Tetapi tidak ada tetapi. Tidak Kalau tapi. sudah standar sudah ada. ya saya setujulah, kita lelaki kan. Mana pernah tidak pernah lihat seorang perempuan dan naik berahi kan. Kita memang lelaki. Jadi kalau mengikut standard Tuhan Yesus, memang telah berzina dalam hati. Jadi ini ialah peraturan yang keempat yang telah dilanggar. Jadi turun ke tangga 6. Okay. Ya, ke-6. Dalam ayat 17 Keluaran 20, satu lagi standard. Jangan mendambakan rumah jiranmu, jangan iringi isterinya dan sebagainya, hambanya dan maksudnya jangan mendambakan barang yang dimiliki orang lain. Pernahkah kita mendambakan barang orang lain? Contohnya lah, kita nampak seorang beli handphone yang terkini dan terbaru yang mahal dan kita tengok, wah, alangkahnya baiknya kalau saya juga miliki itu. Pernah ada pengalaman sebegitu? Ada. Jadi peraturan ini pun sudah Dilanggar. Kita boleh teruskan ini dalam Keluaran, mengikut Keluaran 20 ini. Tetapi tak perlulah kita sampailah. Ya, itu. Maksudnya standard Allah sangat tinggi dan kita tidak mampu untuk memenuhinya. Tetapi di dalam Yakobus 2:10 ayatnya mengatakan begini, melanggar satu perintah Taurat bererti melanggar seluruh hukum. Ya, kita tidak perlu melanggar ke semua 10. Langgar satu sahaja bermaksud kita telah melanggar seluruh hukum. Ya, mungkin nampaknya drastik sikitlah. Tetapi kalau kita boleh bayangkan satu botol kaca dibuat dengan kaca, ya. Kalau botol itu contohnya, kalau ini katakan botol kaca lah. Kalau botol ini tidak ada retak, itu yang dikatakan seluruh botol itu okey. Tetapi kalau retak satu bahagian sahaja, botol itu dikatakan sudah
retak, sudah pecah. Tak perlu retak di semua bahagian. Hanya satu sahaja. Itulah yang maksud melanggar satu perintah Taurat bererti melanggar seluruh hukum. Jadi kalau kita langgar satu, sudah langgar seluruh hukum. Dan kita juga boleh bayangkan kalau kita masih gunakan ilustrasi botol ini. Kalau kita baca dalam kandungan mineralnya, dikatakan di sini, air ini 99% murni, 1% najis, ataupun 1% racun. Jo mau minum kah? Tidak. Ya, begitulah ya. Ya. Kalau seluruh 99% hidup kita suci, murni, tapi 1% dosa, itu dari sudut pandangan Allah kotor. Ya. Ada satu lagi, kalau kita tambah lagi kepada standard kemuliaan Allah ini, hancur kita. Yakobus 4:17 mengatakan, apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang baik dan sepatutnya dilakukan, maka orang itu berdosa. Wah, bukan hanya melakukan sesuatu yang salah, tetapi kalau kita tahu ada sesuatu yang baik yang patut dilakukan dan tidak melakukannya, itu pun dikira sebagai dosa. Wah, standar kemuliaan Allah itu memang tinggi sangat untuk kita capai. Oleh sebab itu, kita semua tidak ada harapan kalau kita ingin diselamatkan berdasarkan kebaikan diri sendiri. Ya. Oleh sebab itu, dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, sesiapa yang berbuat dosa, dia melakukan keleluasaan. Kerana dosa itu perbuatan keleluasaan. Keleluasaan itu ialah seperti pemberontakan, melanggar peraturan Allah. Ya, itulah yang dikatakan keleluasaan. Hidup seperti tidak ada sempadan, tidak ada batas hukum Allah. Dan kita semua kalau diukur mengikut standard kemuliaan Allah, kita telah melakukan keleluasaan. Jadi, kita berdua adalah orang yang berdosa, biar berada dalam perahu yang sama. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua adalah orang yang berdosa. Jadi, kalau kita gunakan tangga kebaikan ini untuk mengukur diri sendiri, mengikut hukum Allah, kita semua kategori yang sama. Orang yang berdosa dan telah melakukan perbuatan keleluasaan. Terima kasih Joe kerana membantu saya untuk menunjukkan ilustrasi ini, iaitu tangga kebaikan. Terima kasih Pastor kerana menjemput saya. Sama-sama. Okey. Bolehkah saudara merumuskan pendekatan yang boleh dipakai untuk membantu seseorang memahami berita buruk? Boleh. Ada 3 perkara saya ingin menjelaskan dengan mendalam. Dan ini sangat perlu sebab seorang mesti betul-betul faham tentang dosa. Jadi perkara yang pertama ialah dia mesti faham bahawa dosa yang mereka lakukan secara spesifik, bukan umum, yang spesifik, adalah sesuatu yang sangat menghina dan menyinggung perasaan Allah yang Maha Suci. Saya gunakan satu contoh ya. Contoh ini ialah begini. Katakan saya seorang warga negara di sebuah negara yang diperintahkan oleh seorang raja. Pada suatu hari,
raja itu menghantar sepucuk surat kepada saya, memberitahu bahawa dia akan melawat saya pada hari Isnin yang akan datang. Jadi pada hari Isnin itu, tiba-tiba pada waktu pagi, saya dengar loceng rumah saya dibunyikan. Jadi saya pun keluar sambil memakai kemeja T yang lama dan buruk dan seluar pendek serta selipar. Dan saya nampak di luar di pintu pagar itu, raja sedang berdiri di situ. Wow. Dan saya mendekati dia dengan pagar yang menghalang kita. Dan saya katakan, apa kamu mau? Berani kau. Cakap dengan itu. Ya, saya katakan, apa yang kamu mau? Dan raja itu katakan, saya raja. Saya telah menghantar surat pemberitahuan tentang lawatan saya ke rumah kamu. Saya kata, oh itu. Kamu bukan raja saya. Jadi, dan saya hari ini saya sangat sibuk. Saya tidak ada masa untuk kamu. Raja itu terus berubah wajahnya menjadi marah. Ya. Mengapa? Sebab saya sudah menghina dia dan menyinggung perasaannya. Dan dia katakan, saya raja dan saya perintahkan kamu untuk buka pagar ini sekarang juga. Saya bertahan. Saya katakan, tidak, pergilah dari sini. Ya. Saya tidak mengikut undang-undang kamu, tidak mengikut perintah kamu. Saya hidup ikut suka hati saya. Ya. Ini satu contoh yang ekstrim lah. Tetapi beginilah, setiap dosa yang kita lakukan menghina Allah yang Maha Suci, yang Maha Agung, Maha Kuasa, dan menyinggung perasaannya dengan sangat mendalam. Ini tidak patut. Tidak patut terjadi. Dan kita juga tidak boleh bertaubat daripada dosa-dosa yang secara umum. Nah itu hanya kita kata, oh iyalah, saya sudah melakukan dosa-dosa dan saya bertaubat. Tidak. Bila kita bertaubat, kita mesti bertaubat untuk dosa-dosa yang kita sedari, yang kita telah lakukan, dan secara spesifik. Saya memberi satu contoh. Saya fikir kita semua sudah belajar matematik. Ya. Katakan seorang budak membuat kerja rumah matematik dan dia buat satu kesalahan. Jadi selepas itu bila dipulangkan kerjanya, dia mesti membuat pembetulan. Pembetulan itu kalau dia tulis dalam ruangan pembetulan, saya telah membuat langkah yang salah dan saya membetulkannya sekarang. Titik. Dan dia hantar ini sebagai pembetulan untuk kerja rumahnya. Apa yang kamu fikir gurunya akan katakan? Kalau ditulis saja tapi tidak ada pembetulan, memang karena dipanggil balik lah. Ya, dipanggil balik dan guru itu akan marah dia. Ya, ini bukan pembetulan. Kalau pembetulan kan mesti spesifik dan betulkan langkah yang salah. Begitu juga kalau kita berbuat dosa, kita mesti bertaubat dan membetulkan secara spesifik apa yang salah. Jadi yang pertama, yang bila kita membantu kawan-kawan kita tentang dosa, ialah membantu mereka melihat dosa yang spesifik. Oleh sebab itu kita gunakan tangga kebaikan, ataupun kita boleh menggunakan apa yang dikenal sebagai dosa-dosa yang spesifik. Ya, satu senarai dosa-dosa yang mereka boleh kenal pasti adalah dosa
yang mereka pernah lakukan. Hmm. Keduanya, kita gunakan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah untuk menginsafkan orang tentang dosa mereka. Hmm. Mari kita baca Roma 3:20. Oleh itu, tiada siapa pun akan diperbenar di mata Allah kerana mengamalkan hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Taurat hanya menyedarkan manusia bahawa mereka berdosa. Hukum Taurat hanya menyedarkan manusia bahawa mereka berdosa. Roma 7:7 juga mengatakan hal yang sama. Jadi apakah yang akan kita katakan? Adakah hukum itu dosa? Sama sekali tidak. Memang aku tidak mungkin tahu apa itu dosa kecuali melalui hukum. Kerana aku tidak mungkin tahu apa sebenarnya keinginan jahat jika hukum tidak mengatakan jangan ingini milik orang. Itulah dosa spesifik. Dan kita mesti membantu orang untuk mengenal pasti ini. Tetapi caranya ialah bukan kita mengatakan dia membuat salah, tetapi hukum Taurat yang mengatakan begitu. Ya. Dan oleh sebab itu kita gunakan hukum Taurat untuk menunjukkan bahawa dia telah melanggar perintah Allah. Macam cermin lah. Ya. Satu lagi yang kita boleh lihat ialah seperti yang digunakan alat sinar X. Katakan saya jatuh satu hari dan saya rasa sakit yang tajam di lengan kanan, kiri saya. Saya pergi hospital, doktor melihat apa yang terjadi, ya, pada tangan lengan saya, dan dia katakan pergi ke bilik sinar X untuk mendapat satu gambar sinar X. Jadi bila dia datang, dia lihat, oh memang sah, retak lengan kiri. Daripada itu, dia pun katakan, okeylah, kalau begitu kamu boleh balik. Kita sudah sinar X kamu. Jadi pelik juga kan? Betul? Belum Dia- ubat. Dia perlu lagi merawat. Dia hanya mengenal pasti apakah masalah. Jadi hukum Taurat pun begitu. Dia hanya mengenal pasti dosa, tetapi tidak merawat dosa kita. Untuk merawat dosa kita, ada cara yang lain. Ya, jadi hukum Taurat digunakan untuk menunjukkan dosa yang spesifik. Seterusnya adalah perkara yang penting, iaitu penyakit rohani yang menjahanamkan semua manusia. Inilah yang setiap orang mesti insaf dan sedar. Mari kita baca Roma 3 ayat 23. Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Semua manusia, tak ada yang terkecuali. Saya telah berbuat dosa, saudari pun sudah buat dosa. Mengaku. Tak boleh lari. Ya. Dan apakah akibat apabila kita melakukan dosa? Kita baca daripada Roma 6 ayat 23. Kerana ganjaran dosa ialah kematian, tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang dikatakan berita buruk, yaitu ganjaran dosa ialah kematian. Apa itu kematian? Kematian itu ialah perpisahan. Pertama, kematian fizikal, dia ada perpisahan antara jiwa dan roh dan tubuh kita. Ya. Kedua ialah kematian rohani. Perpisahan orang berdosa daripada Allah yang memberi hidup dan berkuasa. Perpisahan itu ialah apabila orang berdosa pada akhir hidup mereka dan mereka akan diumban ke dalam lautan api atau neraka, terpisah daripada Allah untuk selama-lamanya. Itu adalah yang dahsyat sekali, kematian rohani
yang semua orang mesti cuba elakkan. Jadi kita tahu semua manusia dalam cengkaman dosa dan tidak dapat menunaikan keperluan hukum Taurat. Tapi ada juga orang memikir mereka boleh buat kerja amal, kerja baik untuk melaksanakan ibadah, untuk melayakkan penyelamatan. Soalan yang biasa mereka tanya, bukan mengapa perlu kita diselamatkan? Bukankah kita boleh selamatkan dengan diri sendiri, dengan usaha sendiri? Apa jawapan? Ya, ini ialah pendekatan agama. Di mana setiap agama ada hukum-hukum dan peraturan-peraturan serta amalan-amalan yang mesti dibuat untuk melayakkan diri. Tetapi firman Tuhan meniadakan pendekatan yang begini. Ada 2 ayat yang spesifik yang kita boleh merujuk. Yang pertama ialah Efesus bab 2 ayat 8 hingga 9. Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah, bukan kerana usaha amalmu, supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Ya, jadi jelas di sini dikatakan bukan kerana usaha amalmu. Semua kerja baik yang kita lakukan tidak akan melayakkan kita untuk pergi ke surga. Begitu juga dalam Titus bab 3 ayat 5. Allah menyelamatkan kita bukan kerana perbuatan benar yang kita lakukan, tetapi kerana belas kasihan-Nya. Dia menyelamatkan kita melalui pentahiran kelahiran semula dan melalui pembaruan yang dilakukan Roh Kudus. Jadi kita baca daripada ayat ini cukup jelas. Bukan kerana perbuatan benar yang kita lakukan. Kerja amal, perbuatan baik, usaha amal, semua ini tidak akan melayakkan kita. Mungkin saya beri satu ilustrasi dan contoh lah, ya. Katakan kalau kita hendak menyelamatkan diri, kita mesti berenang daripada kutub utara sampailah kita balik ke Malaysia. Siapa yang boleh lakukan itu? Ya. Kalau ada seorang yang bermula dari kutub utara, dia terjun ke dalam tetapi dia tidak pandai berenang. Dia terus tenggelam, mati. Tapi seorang yang mungkin berenang taraf Olimpik, dia terjun ke dalam, dia berenang sampai 10 kilometer. Tapi akhirnya sebab air yang sejuk dan dia kepenatan, akhirnya dia juga mati lemas. Tak kira dia seorang itu mati pada permulaan ataupun jauh, tidak tercapai. Itulah maksudnya kita semua telah berbuat dosa dan tidak kesampaian, tidak mencapai standard kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, cara untuk menyelamatkan diri dengan melakukan kerja baik, kerja amal, ibadah, tidak akan kesampaian juga. Akhirnya kita akan mati. Satu, kamu ingat contoh yang telah diberikan? Oh, air botol ya, itu kah? Kalau air botol itu semua murni, semua suci, tapi 1% racun ataupun 1% najis, tercemarlah keseluruhannya. Itulah masalah untuk kita semua. Jadi apa yang kita belajar dalam sesi ini ialah gunakan hukum Taurat untuk membantu orang lain insaf dosa spesifiknya dan bantu dia sedar bahawa dengan semua usahanya dia tidak dapat menyelamatkan diri. Itulah berita buruk yang mesti disampaikan oleh kita pada mula-mulanya tentang Injil penyelamatan Yesus. Terima kasih.